Sarina Mall. Ya Allah, ya Tuhan, takut! Jadi kan kat sini, sebelum kita rasa, kita kena buat TikTok. Kan? Plaza. Sebab kalau tak kena beratur. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hari ini ialah hari yang kelima kita berada di Jakarta. Dan now, korang tahu tak, hari ni kita tak sewa supir. So kita jalan kaki sahaja. Hotel kita sana je, dekat je. Kita akan ke Sarina Mall. Tapi agak bahaya. So melintas jalan dengan berhati-hati ya guys. So itulah dia Sarina Mall. Just dekat saja. Ya Allah, bahaya ni. Bahaya. Ya, memang bertaruh nyawa tu. Sabarlah Along. Biasa kena scan. Let's go. Dah sampai dekat Sarina Mall. Inilah dia dalam dia. Dia ada apa? Ada temu. Temu kopi. Korang? Dia ada macam like Sarina. Padahal pagi tadi ibu dengan ayah pergi Tanah Abang. Kita orang tak ikut sebab malas. Esok nak balik dah. Korang tahu tak, Nur dia pergi jatuhkan buku dia, buku Zootopia dia. Dan kita orang yang dia ambil. Jatuh kat level bawah sekali. Nama kedai ni apa Solaria Resto. I order nasi goreng tom yum seafood. Korang tengok ni. Ni adalah eskalator pertama di Indonesia. Berapa? Ya, eskalator pertama di Indonesia pada tahun 1963. Tadi aiskrim ni pun Baju tu jual kat mabuk. Bila yang nak muntah. Ya. Tengok baju. Besok bila weh? Ya. Lima tak ada apa-apa. Korang tahu tak, dekat Sarinah ni korang boleh baca sejarah zaman masa ke masa. Macam ni. Okay, korang boleh dah baca. Mengalami kebakaran. Beberapa kali dia mengalami kebakaran ya. Orang yang pameran. Inilah dia Mall Sarina. Boleh lah, dia taklah besar sangat macam mall-mall yang lain. Okay, dia just kecil je. Dia kat bawah tu. Oh, ada tempat duduk Kita akan menikmati pemandangan Indonesia sebab hari ni is our second last day. Esok flight kita pukul 7 pagi. Jadinya pukul 4 pagi teruskan on the way to airport. Banyak motor-motor.
balik dah hotel. 3 lebih kita akan melintas jalan. Let's go. Ya, melintas jalan. Angin baik. Ya tu. Shibuya Crossing. Shibuya Crossing. No. Jauh tu pegang. Melintas jalan, ya Allah, ya Tuhan, takut. Shibuya Crossing. Okay, dah jom balik hotel. Berapa banyak motor guys ni. Inilah dia gambar-gambar di Shibuya Crossing. Jalan kucing awak ni Nur. Kereta ni esok memang terus on the way to airport. Kalau korang hujung lagi korang akan sampai di tambak apa, Tanah Abang. Cikuro. Jom ambil Cikuro. Kita orang order Cikuro je. Nak rasa dah sampai sebelum kita orang keluar lagi, tapi kita orang lupa nak ambil. Mana? Oh ni bawah ni. Oh my god, tak sabar nak rasa. So orang kata viral sangat kan. Jadi kita perlu rasa ni. Apa password dia? Rasa kita akan letak pin dekat sini dan akan dapat dekat sini. Wah. Wow, ya Allah. Okay, let's go. This is Cikuro. Let's try it. Jom kita try sama-sama. Masuk bilik, kita nak main board game yang disediakan, board games disediakan kat sini. Tapi korang main kat sini je. Dekat situ tempat breakfast. Kat situ. Situ tempat korang breakfast. Okay, sekejap kita masuk tangan. Okay, masuk tangan. Ini tandas hotel, by the way. So inilah dia Cikuro. Jadi mari kita rasa. Tapi sebelum kita rasa, kita kena buat TikTok. Jom buat TikTok. Ini dia. Mari kita buka. Kalau sedap kita akan beli kat Angah. Sebab Angah tak ikut je. Semalam kan kita nak pergi mall tu, tapi mall tu like beratur panjang gila for this Cikuro. Ini dia, nampak tak guys? Sekejap. Nampak tak? Badi dia tengah minta board, game board. Tak tahu dah dapat ke tak. Boleh ke tak guna main. Kita kena beli makanan baru boleh main. Masalahnya dia jual beer. Oh, macam mana kita nak beli? Dia kena beli makanan dulu baru korang boleh dapat main. Rasa dia serius sedap gila. Cuma ni kita orang beli yang matte punya tau. Maksudnya spicy, level spicy dia yang biasa, sederhana. Tapi sedap gila weh cream cheese ni. Rasa macam sausage pun ada. Sedap gila. Kalau mana nak dapatkan, kalau mana datang ke Jakarta, jom kita naik. Nak kemas baju. Jadinya kita dah sampai bilik. Kiranya malam ni malam terakhir lah kita berada di Jakarta. InsyaAllah kalau Allah bagi rezeki, kita repeat lagi. Selepas ni kita kena buat apa? Kita kena edit vlog. Tapi korang nak tahu tak, esok flight kita pukul berapa Pukul 7. Hey, guna sikit pasal. Jadinya esok 4 pagi. Dah pukul 5. Inilah suasana pukul 5. Dah nak malam dah. Maksudnya dah nak gelap lah. Inilah momen-momen terakhir sebelum balik. Now dah pukul 6.30.
Ya, ada jual-jual dekat sepanjang ini. Ni waktu malam. Suasana. Kau ni? Enggak. Ya ke? Ada 3 orang tak? Tak tahulah. Kita keluarkan ibu ayah je. Sebab dia orang tu penat tak nak keluar. Ya, kita pergi petang tadi. Bukanlah petang, sekarang pun tengah pun dah petang. Pukul 5 pagi lah. 5 petang tadi. Ramai ya Allah, takut. Jauh lagi. Allah. Kalau takut alamak. Bismillah guys. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lari ayah. Yo, dah sampai. Ada apa? Ni. Di sana. Sport. Ya Allah, dia buat macam ni kan mall. Ni memang untuk kasut-kasut lah dia jual. Kalau mau kemana dulu? Paling hampir punya mall. Oh, mau Grand Indonesia atau PI? Grand lah. Ya, 15.020. Tu hotel kita. Sekarang plan untuk pergi, tak tahulah pergi mana. Plaza kan? Plaza. Bahasa Indonesia. Tak tahu nak pergi mana. Ni apa dia panggil? Last naik apa? Bajet apa? Bajai. 3 orang. Bajai. Berapa? Naik ni RM30. 30 ribu. Bahasa Indonesia kan? Keren. Namanya hampir sama lah. Kita agak keliru. Kita nak masuk ke H&M tu. H&M tu kita dah jalan. Kan seberang tu. Apa yang kita nak beli? Oh, yang cabai. Sila itu. Balik tu macam mana? Macam bau. Macam goreng-goreng lah. Masa malam kita cari aja. Pasal malam. Tapi saya tolak lah gitu. Macam pasal malam kan? Tiba. Okey. So, ini tuk-tuk yang kita naik tadi. Akhirnya dah sampai di Grand Indonesia. Mana ni? Sebelah sana. Tak tahu dah yang mana. Yang kita orang tak jalan lagi. Jadi yang mana? Okay, jom jalan. Melintas jalan. Kita naik je satu dekat tu kita pergi sebelah sana. Baik dia ada. Sampai di Grand Indonesia. Lagu Reset All. Cik, lagu Reset All weh. Kita nak masuk Seibu. Masuk Seibu jap. Rambang mata sebab banyak sangat pilihan yang cantik-cantik. Sumpah weh. Macam ni. Oh ya. Ni serius coklat ni sedap gila. Kita orang try sebab orang kata viral lah, sedap. So beli 3. Ni pun nanti nak rasa je lagi sama ada sedap tak. Ibu dah rambang mata. Aku lagi sini ya. Cantik ah. Tapi tak ada 10. Ini. Oh. Okey. Kau tak semua ibu? Tadi tak record banyak sebab tadi kita cari baju.
bolehlah dapatlah beberapa. Kita dah rasa datin botol sorso ni actually rasa dia macam sarsi. Kalau cakap Malaysia macam sarsi lah. Cuma dia macam apa, tawar sikit daripada sarsi. Very light. Tapi kalau kau nak try, boleh lah. Dia okey je. Taklah tak sedap pun kan. Dia 5/10. Macam putih, sarsi macam putih. Sarsi campur teh. Saya ni tengah jalan-jalan. Dah lah, esok kena bangun awal. Okey, kita nak balik dah. Sebab esok kena bangun awal. Bangun pukul 4. Macam yang kita naik kan untuk pusing satu bundaran tu balik ikut itu jalan. Ya, cakap dengan provinsi Jawa Barat. Dibilang cantik, gambarnya gambarnya cantik lah. wah, Ya. Pukul 4 dah kena siap sebab flight kita pukul 7 macam tu. It's gila weh naik bajai tu. So macam dia cakap naik motor lah. This. Now, ya Allah, tolong. Sekarang dah pukul 3. Sekarang dah pukul 3.56. Van kita dah sampai. Kita akan on the way to airport. Dan kita akan balik dah. Bye room. Minum teh pun sekejap yang Anu buat. Kita orang tidur semalam pukul 11. Bangun dalam pukul 4. Bangun dalam pukul 3. 3 suku macam tu. Serius macam ngantuk gila. Okay, this is hari ni. Hari ni tak balik sudah. Bye tandas. Bye bilik. Jom. Dan kita dah sampai dah. Dia sampai pukul berapa? 3.42 Sayang kita cakap dan patutnya datang pukul 4. Tapi dia sampai awal. Let's go. Bag kita dah keluar dah kan dah semua. Okay, bye room. Hala yang keluarkan. Inilah di luar. Tu semua bag kita. Jom. Batas ada. Sebab dia tak keluar. Ni timbang beg. Oh my god, rasa berat weh.
Okay, ni. Takut tadi ada ini. Tu ke ni? You're on the way to the airport. Bismillahirrahmanirrahim. Wala-wala dah. No ni. Dah sampai airport. Let's go. Jangan jatuh. Terima kasih. Okay, let's go. Kita akan wrap bag ni. Tak bagus. Tak ada orang nak tengok. Okay, pakai baju baru lah. Wow, beli semalam dekat apa? Sarina Mall. Beli motor ni eh. Alhamdulillah kita dah check in bag. Sebab kalau tak kena beratur panjang lah. Saya tersolat dekat situ je musola. Pergi ke gate. Akan ke gate kot. Nur makan yang goreng. Dekat Family Mart. Kan? Kita update dah. Dia ada muka. Pagi dah makan yang goreng Nur. Onigiri tu. Ini dia. Along order matcha. Kita minum dulu. QR. Kenapa nak beli lagi? Gate kita jauh Jauh. Gate kita apa? Kita tak ambil Malaysia. Gate kita jauh lagi lah. Ni bukan gate pun. Oh, itu susu kambing. Macam susu kambing. Ni macam matcha yang letak susu kambing. You should ganti dengan Outside. Kita orang tak minat susu kambing. Harga dia total RM125,000 dalam I don't know. Okay, nak gerak dah. Let's go. Wah, apa tu? Dash lady Dash lady Oh, macam dash lady lah. Next, kita akan scan muka for immigration. Nur tak suka. Sebab dia selalu tak lepas muka saya, Nur. Tak, Nur selalu lepas. Kan Nur selalu lepas. Kalau tak lepas, tak mahu. Tak nampak? Kita tak yang Donkey Kong. Main Indomaret. dongkong. Yo, pen tu saja immigration. Bye. Tak boleh record. Number QZ530. Airport yang kita sampai. Dah pukul 6.03 tapi dah nak terang macam pukul 7.
Jatuh lah. Dah diorang dah beratur dah untuk boarding. Ya Allah, tudungku. Dah pukul 6.12. Kita boarding 6 suku. Let's go. Bagi tu rombongan. Ketua rombongan. Lantik. Itu. Let's go. Let's go. Serius ah? Weh, kena turun tangga weh. Ya Allah, ya Tuhan. Okay, naik bas pula dah. Kita naik ni sebab jauh gila flight ni. Jauh. Weh, Nur. Kena naik tangga. Dah masuk dah dalam airplane pukul dapat tu sampai dalam pukul 9.50 macam tu. Alhamdulillah, we safely arrived at Senai Airport. Kita dah sampai Malaysia. Dah pukul 10 lebih. Tak mahu tak? Dah hilang tak? Masa dia bagi Thank you so much yang mana dah tengok daripada vlog day 1 until day 6. We are in Jakarta. Kalau ramai orang nak kita buat budget list for this Jakarta trip, hotel semua berapa, korang boleh komen dekat bawah. Kita akan buat budget video for you guys. Bye guys, thank you for watching.